Umi, kalau saya ada duit RM100,000 dalam ASB, sesuai tak kalau saya keluarkan dan beli emas? Ini adalah antara soalan yang saya dapat daripada penyimpanan emas saya. Jadi jawapan dia mudah saja tuan puan, bergantung kepada tujuan duit itu disimpan. Kalau duit RM100,000 nak guna dalam masa 1 hingga 3 tahun, macam nak beli rumah, bayar yuran anak ataupun modal bisnes, tak sesuai keluarkan semua dan tukar kepada emas. Sebab harga emas boleh naik turun dalam jangka masa pendek. Kalau terpaksa jual masa harga rendah, memang akan rugi. Jadi simpan duit tu dalam bentuk tunai ataupun ASB dan alihkan 10 hingga 20% saja kepada emas sebagai pelindung nilai. Tapi kalau duit tu untuk jangka masa panjang macam dana persaraan ataupun legasi anak-anak, yang tu barulah sesuai untuk tukarkan kepada aset emas. Sebab emas ni tahan inflasi, nilai dia makin naik bila ringgit jatuh. Jika tuan-puan ada simpanan besar dalam ASB, cuba alihkan sebahagian kecil kepada aset emas sebagai safety net. Nak saya bantu tuan-puan dalam memulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold? Bimbingan secara percuma saja. Boleh tekan link di bio. Saya akan berikan cadangan yang terbaik untuk tuan-puan mulakan simpanan emas dengan bajet yang tuan-puan ada. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!